Sekarang dah ramai orang muda umur 20-an yang dah mula ada kesedaran tentang kewangan. Alhamdulillah, untung muda-muda dah mula. Saat orang lain enjoy buat loan, beli kereta, beli phone baru pun buat loan sekarang. Tapi korang dah mula bina aset dan senjata kewangan. Mungkin korang dah ada simpanan cash beberapa ribu ringgit dalam akaun bank. Ada yang lagi advance, dia parking duit dalam investment. Ada yang simpan kripto, ada yang mula menceburi bidang hartanah, dan ada yang bijak, dia dah mula simpan emas. Good. Bagus. Sebenarnya korang dah one step further daripada orang-orang lain yang sebaya dengan korang. Tapi mungkin ada benda lagi yang korang termiss. So kali ni sebagai seorang abang-abang lah, orang katakan, saya nak share sedikit panduan dan nasihat bagi yang mahu. Moga-moga bermanfaat. Alright, so daripada 100% income ataupun gaji korang tu, korang pecahkan by percent. Alright, so daripada 100% income korang tu, 50% adalah untuk belanja hangus. Belanja hangus tu apa? Belanja hangus tu kita punya komitmen lah. Kita punya bil handphone, kita punya makan, duit minyak, belanja-belanja yang hangus. So pastikan 50% saja, tak lebih. Okey, jangan lebih 50%. Ini sangat-sangat penting untuk menjadikan kita punya kewangan tu sihat. And then daripada 2.5% daripada korang punya income tu, alihkan kepada zakat. And then 2.5% lagi buatlah sedekah bagi orang makan ke, bagi orang barang keperluan asasi untuk teruskan kehidupan ke, terpulang. Tapi dalam kategori infak kat masjid ke, ikutlah. Nabi kata takkan miskin orang yang memberi ni, orang yang bersedekah ni, orang yang infak ni tak akan miskin. So yakinlah. Kalau yakin, kenapa kita belum buat? So allocate siap-siap. Next, 5% allocatekan untuk kita punya parents. Bagilah parents kita duit. Kalau lebih lagi bagus. Dekat sini saya letak 5%. Dan yang terakhir adalah saya kategorikan sebagai financial hub. So financial hub ni 40% daripada gaji korang. Inilah yang akan structure korang punya kewangan in the future. So dalam financial hub ni saya bahagikan lagi. 10% adalah cash reserve, sama ada korang simpan cash ataupun simpan dekat account bank. And then 10% lagi korang simpan dekat low risk investment, mana-manalah, tabung haji ke, ASB ke, yang senang korang nak withdraw ataupun korang nak cairkan bila korang nak pakai duit. And then last kali 20% simpan dalam physical gold. Macam ni, kalau korang ada impian untuk hartanah, boleh pecahkan lagi 10% physical gold, 10% untuk hartanah. Ataupun kalau korang minat kripto, 10% simpan physical gold, 10% simpan kripto. Ulang proses ni setiap bulan. Korang akan nampak hasil dia dalam masa 2 tahun pun korang akan nampak dah korang punya perkembangan tu sejauh mana. Benda ni sangat best tau. Untuk starting memang kita akan rasa kurang best berbanding dengan kalau kita tengok kawan-kawan yang lain. Diorang enjoy beli kereta baru, beli handphone baru, tapi diorang terikat dengan hutang. Di samping tu korang dah mula membina aset. So saya harap video ni memberi manfaat untuk korang semua, especially untuk adik-adik yang baru nak mula bekerjaya. Dan bagi adik-adik mana nak dapatkan gold bar fizikal macam ni direct daripada kilang dengan harga yang jauh lagi rendah daripada kedai emas kat luar sana, komen kilang, nanti saya DM korang macam mana caranya daripada nak daftar sampailah kepada pembelian pertama korang direct daripada kilang, tanpa orang tengah, tanpa minimum order. Kita simpan emas bukan ikut trend, tapi ikut strategi bangsawan emas. Saya Akif Zafran, bantu anda jadi bangsawan dengan ilmu.